Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan membincangkan tajuk berkaitan dengan makum fih, iaitu satu topik yang kita bincangkan dalam subjek pengantar syariah. InsyaAllah ada 2-3 topik lagi yang untuk kita akhiri subjek inilah. InsyaAllah. Jadi berkaitan dengan topik ini, InsyaAllah saya akan bincangkan dari sudut definisi syarat serta pandangan para daripada ulama-ulama lah berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan mahkum fih. Jadi kalau kita lihat dalam disiplin ilmu fiqh, para ulama membahaskan asas hukum syarak itu melalui kalau kita lihat di sini adalah ilmu fiqh, antara asas penting dalam memahami hukum syarak ialah mengenai komponen al-hukmul syar'i, itu hukum syarak, di mana terdapat 3 unsur utama lah yang saling berkait rapat. Yang pertama ialah mahkum bih, iaitu hukum itu sendiri seperti wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Jadi hukum ini ditetapkan oleh Allah SWT lah. Allah sebagai hakim yang menetapkan hukum tersebut. Yang kedua ialah mahkum alaih. Mahkum alaih bermaksud orang yang ditujukan hukum, iaitu mukallaf lah. Dan ketiga ialah mahkum fih. Mahkum fih iaitu perbuatan atau perkara yang menjadi sasaran hukum, sasaran hukum syarak tu. Jadi kepahaman terhadap mahkum fih ini penting kerana ia menjelaskan apa yang sebenarnya dihukumkan oleh Allah SWT. Mana perbuatan itu apa sebenarnya hukumnya. Sama ada sesuatu perbuatan itu diperintahkan, dilarang ataupun diharuskan atau dibolehkan. Dari sudut definisi mahkum fih ini, kalau kita lihat di sini dari segi bahasa atau lughah, mahkum fih bermaksud perkara yang dihukumkan, perkara yang dihukumkan ke atasnya, ataupun maudhu' al-hukm, iaitu sesuatu yang dikenakan keputusan ataupun ketetapan hukum. Sesuatu yang dihukumkan ke atasnya, maksudnya sesuatu yang dihukumkan ke atasnya. Dan dari sudut istilah mahkum fih ini, kita lihat para ulama fiqh mendefinisikan mahkum fih ini seperti berikut, iaitu mahkum fih ialah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan kitab, perintah atau larangan daripada syarak. Maksudnya mahkum fih ini ialah perbuatan mukallaf yang menjadi sasaran tuntutan atau keizinan oleh syarak. Jadi kalau kita ambil contoh dalam arti kata yang lain, mahkum fih ini adalah sesuatu yang dikenakan hukum, sama ada perbuatan ataupun objek hukum tersebut. Contohnya kalau dalam kes pencurian, jadi mahkum fih ini adalah harta yang dicuri dan juga perbuatan mencuri itu sendiri. Itu maksudnya. Sebab itu kalau mengikut Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahawa hukum syarak ini hanya ditujukan kepada perbuatan, bukan zat manusia ataupun sifat ataupun sifat semula jadinya. Maknanya contohnya kalau Allah tidak menghukum manusia itu kerana bernafas, tapi menghukum atas perbuatan yang disengajakan. Contohnya kalau dia buat, dia menunaikan solat, mencuri, berbohong dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga dalam pandangan ulama-ulama yang lain berkaitan mahkum fih ini ialah perbuatan yang berkaitan dengan khitab. Khitab maknanya perintah syarak, sama ada dalam bentuk tuntutan, perintah itu tuntutan, sama ada perintah ataupun larangan, pilihan ataupun ketetapan, seperti sebab, syarat dan penghalangnya. Jadi sebab itulah kita lihat dalam konteks yang lebih luas, mahkum fih ini adalah dia merangkumi hukum taklifi dan juga hukum
wada'i, hukum taklifi iaitu seperti wajib, haram, sunnah, makruh dan harus, dan juga hukum wada'i iaitu seperti sebab, syarat dan mani ataupun yang menjadi penghalang. Jadi maka perbuatan yang menjadi makruh bukan sekadar yang diperintah dan dilarang, tetapi juga dikaitkan dengan hukum penetapan. Contohnya akad nikah sebagai sebab kehalalan hubungan suami isteri. Jadi seterusnya kita lihat dari sudut kesimpulan daripada definisi yang telah saya sebutkan tadi, dan juga pandangan para ulama, kita boleh simpulkan makruh ini ialah perbuatan mukallaf yang menjadi sasaran perintah, larangan ataupun keiznan syarak, sama ada secara langsung seperti khitab supaya mendirikan solat, ataupun tidak langsung seperti larangan meninggalkan perbuatan zina. Okey, kita lihat di sini apakah syarat-syarat makruh ini. Jadi kalau kita lihat di sini, para ulama meletakkan bahawa beberapa syarat supaya sesuatu perbuatan itu boleh dianggap sebagai makruh yang sah, tersah dari segi syarak lah. Yang pertama, perbuatan itu mestilah daripada mukallaf. Maksudnya syarak hanya menetapkan hukum ke atas perbuatan dilakukan oleh manusia yang mukallaf. Itu maksud yang dah akil balik, serta berakal lah. Jadi sebab apa? Sebab itu contohnya di sini adalah hukum wajib solat hanya terpakai kepada orang Islam yang balik dan berakal, bukan kepada kanak-kanak atau gila. Sebab itu dalam suatu hadis riwayat Abu Daud, rufi'al qalamu an salasin, rufi'al qalamu an salasatin, maknanya telah diangkat pena ataupun hukum itu daripada 3 golongan, iaitu orang tidur, kanak-kanak dan orang gila. Jadi sama juga kalau seorang kanak-kanak yang mencuri, tidak dikenakan hukuman hudud, sebab dia kategori kanak-kanak tidak matang lagi lah. Orang gila yang membunuh tidak dikenakan hukuman qisas. Itu yang pertama, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perbuatan itu mestilah berada dalam kemampuan mukallaf, al-maqduru alaih. Maknanya sebagaimana Allah Ta'ala tidak membebankan manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Ini ayat yang selalu kita baca lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini menunjukkan bahawa syarak tidak membebankan manusia dengan sesuatu di luar kemampuan. Contohnya tidak diwajibkan solat bagi orang yang pengsan sepanjang waktu solat, ataupun tidak wajib berpuasa bagi orang sakit yang tidak mampu menahan lapar. Jadi maknanya ini antara syarat kedua lah bagi makruh alaih, makruh fi. Yang ketiga, kita lihat ialah perbuatan itu mestilah jelas dan mempunyai kesan hukum. Mana perbuatan itu mestilah jelas dan mempunyai kesan hukum. Maksudnya perbuatan tersebut mestilah nyata, boleh dinilai dan memberi kesan terhadap pelaku, sama ada pahala, dosa atau hukum duniawi. Contohnya mencuri. Jadi mencuri ini jelas perbuatan dia, menyebabkan pelakunya dianggap dosa dan boleh dikenakan hukuman hudud. Jadi maknanya kalau hanya perbuatan itu bersifat batin ataupun perasaan batin saja, maka tidak diambil kira lah. Tidak diambil kira. Contohnya kalau orang tua dia hanya sekadar berniat untuk mencuri, tapi tidak melakukan, maka tidak dikenakan hudud lah. Tapi kalau dia melakukan betul-betul mencuri, maka dia dihukum walaupun dia tidak punya niat yang kuat, niat untuk melakukannya, tapi dia telah melakukan perbuatan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah perbuatan itu boleh dikaitkan dengan niat dan tanggungjawab, ataupun dalam tingkatan lain dia adalah ikhtiar manusia itu sendiri. Jadi jika perbuatan itu berlaku di luar kaulan manusia, maka tidak dinamakan mahkum fih. Maknanya ini kerana supaya hukum syarak itu dapat dinisbahkan kepada pelaku berdasarkan niatnya.
Contohnya kalau seorang yang membunuh secara tidak sengaja, maka tidak dihukum seperti pembunuhan sengaja kerana niat berbeza sebab dia tidak ada niat untuk membunuh. Sama juga kalau seorang tu dia tersedak air semasa berpuasa, tersedak, maka tidak batal puasa. Tapi kalau dia minum air dengan sengaja, maka batal puasa kerana berlaku dengan ikhtiar dia, dengan ikhtiar dia. Okey. Okey, yang kelima, syarat yang kelima, perbuatan itu hendaklah berlaku, bukan sesuatu yang mustahil, ataupun khayalan. Jadi sebab itu syarak uh, tidak menukum perkara yang mustahil dilakukan. Ha? Uh, Contohnya tidak diwajibkan, tidak diwajibkan terbang ke langit untuk solat atau membalikkan masa lalu. Maknanya kalau benda itu mustahil berlaku, nak dilakukan oleh manusia, maka tak dikira, tak dianggap sebagai satu perbuatan yang salah lah, ataupun dianggap sebagai boleh dikenakan sebagai hukum lah. Jadi sebab itu syarak tidak menghukum perkara-perkara yang mustahil dilakukan oleh manusia lah, sebab di luar daripada kemampuan manusia itu sendiri. Okey, itu 5 syarat bagi makum fih. Baru boleh dikenakan hukum, ataupun dilihat ketetapan hukum bagi perbuatan manusia tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihat pembahagian, ini contoh pembahagian makum fih dalam hukum syarak lah. Jadi kalau kita lihat di sini wajib. Jadi makum fih ini adalah perbuatan terhadap jenis hukum tersebut adalah solat 5 waktu. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itulah. Yang kedua ialah sunat. Sunat. Contohnya makum fih, perbuatan itu dia akan pula, contohnya perbuatan sunat ini ialah bersedekah kepada fakir miskin ataupun pada siapa sajalah yang memerlukan. Jadi sebagaimana disebut man amila salihan fali nafsih, maknanya ada siapa yang berbuat kebajikan, maka kebajikan itu adalah untuk dirinya sendirilah dan Allah mengetahuinya. Yang ketiganya haram. Contohnya yang melibatkan perbuatan ataupun makum fih itu ialah minum arak. Jadi sebagaimana disebut Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 90 lah, sesungguhnya arak itu adalah najis. Innamal larangan Allah Ta'ala fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maknanya hendaklah kamu menjauhinya, nescaya kamu akan menjadi orang yang berjaya. Yang keempatnya makruh. Contohnya tidur selepas asar. Jadi berdasarkan larangan dalam hadis lah, yang bukan kemakruhan, tidur selepas asar itu. Dan juga hukum syarak dinyatakan bagi yang bersifat harus, al-mubah. Contohnya makan dan minum makanan halal. Jadi kalau kita lihat di sini, maknanya harus makan selagi tidak melampaui batas atau mengandungi elemen-elemen yang haram. Elemen-elemen yang haram. Dan kalau kita melihat menurut para ulama, bahawa contohnya Dr. Wahbah Zuhaili lah, makum fih ini tidak dapat dipisahkan daripada makum alaih, iaitu daripada manusia itu sendirilah, sebagai pelaku hukum, dan juga makum fih, makum bih, maknanya hukum yang dikenakan ke atas pelakunya, sama ada wajib ke, haram ke, makruh, sunat dan sebagainya. Jadi sebab tu hukum ni ataupun makum bih ni ditetapkan oleh Allah ke atas perbuatan, makum fih yang dilakukan oleh manusia mukallaf. Mukallaf. Jadi maknanya makum fih ni ialah satu perbuatan yang dia akan nilai oleh Allah berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh manusia mukallaf tersebut, makum alaih. Dan kalau kita lihat
para ulama kontemporari macam Dr. Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahawa makum fih ni ialah perbuatan yang ditujukan oleh kitab syarak dalam bentuk tuntutan atau pilihan. Dengan syarat perbuatan itu mampu dilakukan oleh mukallaf. Jadi Dr. Wahbah menggabungkan pandangan klasik dengan praktikal contemporary dengan menyatakan bahawa atau menegaskan bahawa hukum syarak bersifat realistik dan berasaskan kepahaman manusia, bukan khayalan atau bebanan mustahil. Jadi maknanya dilihat di sinilah kenapa manusia melakukan sesuatu perbuatan itu, maka ditetapkan apakah hukum terhadap perbuatan manusia tersebut berdasarkan realiti yang berlaku dalam kehidupan manusia dan kemampuan manusia itu sendirilah. Jadi sebagai kesimpulannya yang kita dapat lihat, dapat kita sebut di sini ialah makum fih ini merupakan asas penting dalam memahami hukum-hukum Islam kerana ia menentukan perbuatan yang menjadi sasaran hukum syarak. Mana apa yang dilakukan oleh manusia, maka itu akan ditetapkanlah apa yang dilakukan, maka ketetapan hukum akan berlaku. Jadi para ulama menekankan bahawa sesuatu perbuatan hanya menjadi makum fih jika ia dilakukan oleh mukallaf dalam batas kemampuan dan mempunyai kesan hukum. Maknanya dia dilakukan oleh mukallaf dengan secara sengaja ataupun dengan ikhtiar dia lah, dan dilakukan secara jelas. Jadi kepahaman terhadap makum fih ini menjelaskan ataupun membantu kita bagaimana untuk kita memahami struktur hukum Islam dengan lebih sistematik, lebih bersifat adil, rasional dan sesuai dengan fitrah manusia. Kerana hukum ini tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Itu pentingnya kita memahami konsep makum fih ni, supaya kita dapat membuat orang kata judgement lah, hukuman lah terhadap perbuatan itu, sama ada dia kategori sebagai haram ke, sunat ke, harum ke, makruh ke dan sebagainya. Jadi sekarang itulah penjelasan berkaitan dengan konsep makum fih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.